Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan saya Dana Najmi selaku wartawan Star Putra TV bersama dengan rakan setugas saya. Farisha Maisara. Jadi, tujuan kami berada di sini adalah ingin melaporkan tentang acara kejohanan olahraga SMK Tanjung Puteri Resort pada tahun 2025. Jadi, acara ni adalah acara yang paling pelajar-pelajar SMK TPR ni tenanti-nanti kerana mereka bersemangat untuk bersorak untuk memberi semangat kepada setiap rumah sukan mereka masing-masing. Acara yang akan dipertandingkan pada hari ini ialah 100 meter, 200 meter, 4x100 meter dan akhir sekali acara tarik tali. Langit cerah, mentari bersinar, riuh rendah suara bergema. Hari sukan kini menjelma, semangat juang membara di jiwa. Mesti para penonton semua dah teruja kan nak tengok peserta-peserta lari dan menyertai acara-acara sukan. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari kita saksikan video sepanjang perjalanan kejohanan olahraga SMK Tanjung Puteri Resort. Hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula tabah berusaha tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Engkau terunggul, wajar standing in the eyes of the world. Harapan yang pernah terkulai layu kembali sekamekar bawah bayanganmu. Setiap setiap sukan tahunan mesti ada olahragawan dan olahragawati. Untuk tahun ini, tahun 2025, bagi olahragawan disandang oleh Muhammad Rasul dari Rumah Bendahara. Jadi dia mendapat piala emas bagi acara 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Bagi olahragawati pula disandang oleh Nur Isyarania yang telah memperoleh emas dalam 3 acara, iaitu acara 400 meter, 800 meter dan 1500 meter.